dalam kereta masih lagi korang menggunakan hotspot, stop untuk guna hotspot. Saya sekarang tukar kepada XB100 ni. Tak perlu dah nak kena guna hotspot phone. Cucuk je dekat USB, terus boleh guna. Dan untuk USB Wi-Fi ni, saya dah test speed dah. Kelajuan dia sehingga 20 hingga 40 Mbps. Untuk guna dalam kereta memang dah cukup. Dengan XB100 ni, awak tak perlu nak jadikan hotspot dah. Dan USB ni lagi senang dan lebih praktikal. Dan boleh guna mana-mana SIM card unlimited ikut line kawasan awak. Kalau awak nak upgrade daripada hotspot kepada Wi-Fi sendiri, awak klik je beg kuning dekat bawah, dapatkan dengan harga promosi kita sekarang.